Bisnes Amway kayakan orang atas ke? Kerja kita sekarang ni, siapa-siapa saja yang berusaha, bos yang dapat. Tapi dalam bisnes Amway, siapa-siapa saja berusaha, dia yang dapat. Macam mana tu? Jom tengok. A ni mulakan bisnes tahun 2000. Dan A taja B dan C yang bermula tahun 2002. C taja D dan E dan F yang bermula tahun 2004. Dan F taja G, H, I, J, K, L pada tahun 2006. Kesemua mereka ni capai 21%. Tapi siapakah yang dapat bonus paling banyak? Semestinya anda akan kata A, sebab dia berada di pangkat bos paling atas dan paling awal daftar. Tapi dalam Amway tak macam tu. Sebaliknya, pegang prinsip ni, siapa berusaha, dia yang dapat. Dalam kes ini, A hanya taja 2 orang, C taja 3 orang dan F taja 6 orang. Siapa yang paling berusaha? Semestinya F, kerana dia taja paling ramai, diikuti C dan A. Jadi dalam kes ini, walaupun F paling lewat daftar dan berada di bawah, tapi dia pangkat diamond kerana dia taja 6 orang platinum dan bonus dia adalah sekitar RM500,000 setahun. Next B, berpangkat emerald kerana dia taja 3 orang platinum dan bonus dia adalah sekitar RM300,000 setahun. Dan A, walaupun paling awal daftar dan berada paling atas, tapi hanya berpangkat sapphire kerana dia taja 2 orang saja platinum dan bonus dia adalah sekitar RM200,000 saja setahun. Jadi, anda kerja nak kayakan bos atau diri sendiri? DM atau komen kalau nak join bisnes Amway. Terima kasih.